Langkah pertama di bumi Guilin disambut suasana nyaman selepas hujan. Di belakangku, peta besar wilayah Guam. Luasnya cukup untuk menggamit pelbagai cerita. Sebelum menyelusuri Sungai Li, kami sempat berkumpul dan bergambar ramai-ramai. Gelak tawa pagi itu menjadi permulaan kepada satu hari yang cukup bermakna. Sungai Li, antara landskap paling ikonik di China, pernah disenaraikan oleh National Geographic sebagai antara 10 keajaiban air dunia dan dipilih oleh CNN sebagai salah satu daripada 15 sungai terbaik di dunia untuk pengembara. Sungai ini berpunca dari Gunung Mao Er di daerah Jing'an, mengalir sejauh 437 km, termasuk melalui bandar Guilin dan Yangshuo sebelum bertemu Sungai Bahagian paling menakjubkan, laluan sejauh 83 km dari Guilin ke Yangshuo ini ibarat karya seni semula jadi. Dihiasi bukit batu kapur, tebing curam, gua unik, bot santai, dan deretan pokok buruh, setiap inci lanskap ini kelihatan seperti dalam lukisan dakwat Cina kuno. Dalam puisi klasik orang Cina, keindahan Sungai Li digambarkan begini. Sungainya umpama reben sutera hijau, dan bukitnya ibarat cucuk sanggol jade. Namun, Sungai Li bukan sekadar cantik. Ia menjadi saksi perjalanan masa dari zaman dinasti Tang hingga era moden. Suatu ketika dahulu, pedagang teh dan garam menyusurinya sebagai laluan dagang utama. Penyair dinasti Tang, Han Yu, turut mengabadikan sungai ini dalam karyanya. Katanya, bukit-bukit di sini umpama gigi naga yang timbul dari bumi. Setiap selekoh sungai menyimpan misteri. Konon katanya, ada semangat purba yang masih menjaga aliran air ini. Tapi hari ini, yang kedengaran cuma bunyi enjin bot dan klik kamera pelancong. Sambil menikmati dan menyusuri live cruise bersama dengan tetamu kita, dengan VIP yang media, menyusuri Lijiang River di China. Pemandangan ini buat kita merenung betapa kerdilnya kita di hadapan ciptaan Tuhan. Bot menyusul perlahan, waktu terasa seakan berhenti. Di atas air yang tenang ini, kami semua jadi satu, pelancong dari pelbagai negara, semua terpesona dalam bahasa keindahan yang sama. Guilin kini bukan lagi hanya nama dalam brosur pelancongan. Ia sudah menjadi pengalaman hidup, terasa, dan terpahat dalam hati. Jejak kami di sini mungkin hilang di telan waktu, tetapi Sungai Li akan terus mengalir, membawa ingatan ini bersama. Sungai Li, antara ciptaan Tuhan yang tidak perlu dihias, kerana ia sudah sempurna. Selepas hampir 2 jam menyusuri Sungai Li yang memukau, perjalanan kami diteruskan ke kawasan sidecar. Dalam perjalanan, kami sempat singgah dan bergambar di hadapan sebuah balai bomba bersejarah, China Fire and Rescue, yang terletak indah berlatar belakangkan elemen seni bina tradisional China. Kenangan ini diabadikan bersama rakan-rakan seperjalanan, jelas terpancar keterujaan dan semangat kembara di wajah masing-masing. Tidak jauh dari situ, kami singgah di sebuah kawasan yang menjual pelbagai hasil kerja tangan masyarakat tempatan.
Antara yang mencuri perhatian ialah topeng-topeng kayu berukir wajah tokoh-tokoh legenda Cina, hiasan seramik, arca Buddha, serta deretan kipas kertas dan buruh yang dihiasi corak tradisional yang penuh warna dan makna. Setiap satu hasil seni yang dipamerkan seolah-olah menceritakan kisah budaya yang telah diwariskan sejak turun-temurun.